Dan oleh kerana ada terwujudnya FOMIMA itu, segala doktor atau doktor dan laboratory yang harus mendapat keizinan daripada FOMIMA sebelum mereka boleh menjalankan pemeriksaan atas pekerja asing ataupun sebelum the screening result mereka akan diakui oleh FOMIMA. Dan saya pun dimaklumkan bahawa dalam masa tahun lalu FOMIMA telah melantikkan satu syarikat laboratory yang namanya adalah Mediscan yang telah dituduh ada berkaitan dengan UMNO Puteri untuk menjalankan yang telah ada berkaitan dengan ketua UMNO Puteri untuk menjalankan lebih kurang 30% pemeriksaan kesihatan pekerja-pekerja asing. Dan adakah operasi begitu itu ada bersifat kronisme, dan adakah itu salah satu punca kenapa walaupun FOMIMA telah meluluskan, mensertifikan pekerja-pekerja itu pekerja-pekerja asing yang sehat, tetapi selepas itu after the second opinion, second medical check-up, dia discover that they are unfit to work in our country dengan izinnya. Dan dalam laporan ini dia ada satu industrial resources ada satu trend yang dikatakan, in fact there is an increasing trend of employers sending maids for second opinion, medical tests, because they do not trust the screening done in the country of origin and by Malaysian authorities. Oleh itu saya menyaran kepada kementerian supaya review polisi mengenai FOMIMA supaya segala employer yang nak mengupayi pekerja-pekerja asing, mereka boleh pergi ke mana-mana laboratory atau pergi ke mana-mana doktor untuk menjalankan pemeriksaan. Tak payahlah mereka pergi ke doktor-doktor atau laboratory yang diiktirafkan oleh FOMIMA saja. Nah, ini akan menurunkan kos kepada employer tersebut, dan juga ia akan mengurangkan. Terima kasih Yang Di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat. Berkenaan dengan FOMIMA ini, kalau boleh saya menyentuh sikit lah. Yang Berhormat, saya sudah sebut tadi, mencelah. Hanya bertanya dengan Yang Berhormat, penjelasan. Bertanya saja. Jangan bagi penjelasan dengan Yang Berhormat. Bukan penjelasan, cuma bertanya. Di mana di sini saya dapati FOMIMA ini pun ada masalahnya, iaitu dari segi peruntukan kes-kes yang diambil kepada setengah-setengah doktor ataupun hospital begitu banyak, setengah-setengah lagi didapati terlalu kurang ataupun mungkin tiada. Adakah Yang Berhormat sedar tentang amalan ini, dan mungkinkah berlaku hanky-panky dengan izin dalam urusan FOMIMA ini sendiri? Terima kasih. Pada pendapat saya, kewujudan FOMIMA itu sudah hanky-panky sudah. Bersifat hanky-panky. Kewujudan FOMIMA, apakah gunanya kita perlu satu FOMIMA untuk menguruskan segala perkara ini? Kita boleh melantik pegawai-pegawai kerajaan, pegawai-pegawai Kementerian Kesihatan untuk mengurus perkara ini. Dan bukankah semua laboratory dan semua doktor mesti diregister, didaftar dengan Kementerian Kesihatan? Dan apa gunanya ada sesetengah
yang ada didaftar dengan FOMIMA boleh menjalankan pemeriksaan atas pekerja-pekerja asing. Dan untuk menjawab dengan khusus dengan spesifik kepada soalan-soalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat, saya tadi ada kata itu 30% daripada lebih kurang 30% pekerja asing laboratory screening mereka telah dialihkan oleh FOMIMA kepada Mediscan. Mediscan pada masa itu merupakan satu syarikat yang baru yang tak ada track record. Inilah saya fikir adalah satu bukti bahawa pengurusan FOMIMA untuk distribute kerja-kerjanya itu juga adalah hanky-panky lah. Dan apalagi pun iaitu Mediscan itu saya dimaklumkan bahawa ia dimiliki atau ada berkaitan dengan Ketua UMNO Puteri, dan ia ini menambah lagi itu the cronyism factor dalam segala perkara ini. Dan oleh itu saya ingin mendapat satu penjelasan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri mengenai apakah kerajaan akan buat lanjutan daripada laporan di akhbar, kerana kita kini berpuluh-puluh ribu ibu bapa mereka bergantung kepada pembantu rumah untuk menjaga anak-anak mereka. Dan kita pun tahu bahawa berpuluh-puluh ribu keluarga mengupayi pembantu rumah asing, dari negara asing untuk membuat masak dan membantu kerja-kerja rumah. Dan kita tak mahu pembantu yang kita mengupayi walaupun disertifai sebagai sehat, tetapi akan membawa juga penyakit-penyakit yang contagious kepada ahli-ahli keluarga kita. Sekian, terima kasih. Muhammad Marang.